Macam biasa, kita layan intro saya dulu sebelum saya start. Tak keluar video. Okay. Okay, alright. Okay, alright, cun. Okay, so selamat malam. Assalamualaikum. Saya Syafiq. So video ni akan start dari sini lah. Kalau saya upload kat YouTube, nanti video tu akan start dari sini. Yang awal saya membebel seseorang tu, tunggu orang masuk tu, itu saya mungkin akan edit buang. Okay, so hari ni tutorial dia adalah saya nak edit, tunjukkan macam mana kalau saya edit video seminit resepi. Yang biasa korang tengok, kalau yang follow saya tengok video seminit resepi. Sebelum ni saya edit guna After Effects, Adobe Premiere dengan After Effects. Tapi malam ni saya hanya nak gunakan satu software free saja, iaitu DaVinci Resolve. Sekejap saya buka software DaVinci Resolve. Korang boleh download kat situ. Sekejap DaVinci Resolve. Sekarang dia version 15. Dan software ni adalah free. Okay, sini. Okay, download kat sini. Pergi kat Google DaVinci Resolve. Ni, type DaVinci Resolve. Saya zoom sikit. Nampak ni, DaVinci Resolve. Enter. Ada DaVinci Resolve 15. Okay, pergi bawah sekali. Download. Mana bawah sekali ni? Banyak pula dia copywriting. Ni, download now. Okay, so nanti pergi kat download now kat sini. Alright. Okay, alright. So sekarang kita nak start. Okay, so malam ni saya akan edit guna DaVinci Resolve tu. Sebab sebelum ni saya edit guna Premiere Pro dengan After Effects. Malam ni saya akan gunakan satu saja, software free. Okay. Hai Muhammad Saifullah, hai. Okay, so jom kita start. Okay, first, sebelum nak edit video, kena ada file video-video yang kita dah shoot. Okay, saya dah standbykan file video kat sini. Boleh tengok sini. Sekejap, mana tukar screen ni. Okay. Okay, tengok sini. Ini file video saya yang saya dah edit, yang shoot lah. Ini video lama ni, saya nak edit balik. Saya nak post, mungkin saya akan post beberapa hari lepas ni. Okay, ini video yang saya edit. Video buat burger mini burger kecil. Macam ni. Ni contoh video yang saya shoot dekat ni. Saya nak tunjuk buat macam mana nak buat masak video ni. Nak masak resepi ni. Saya akan jadikan video. Okay, so file video saya dah ada. Okay, dan saya punya software DaVinci Resolve ni saya dah install. Awal-awal saya dah install ni, dah download dan install tadi. Baru je tadi. Dan saya buka softwarenya di, nama dia Resolve. Buka software. Okay, ini software editing dia. Free saja free. Dia ada version yang berbayar dan dia ada yang free. Yang free ni pun dah power dah. Guna free. So tunggu loading kejap. Oh ni. Oh dah loading. Oh, okay, saya delete balik. Saya buat dah mula. Okay, buka DaVinci Resolve. Okay, tunggu dia start up ni. Alright. Bila kita buka-buka je akan ada ni. Ini free jangan risau. Kalau yang Adobe After Effects tu dengan Premiere, dengan Photoshop tu semua Adobe Creative Suite, kita kena bayar dalam RM220 sebulan. Kalau ni free. Okay, dia start akan tunjuk kita punya DaVinci Resolve 15 ni. Dia akan tunjuk projek. So kita boleh buat projek kita kat sini. Kalau ada banyak projek, sini lah. So saya sekarang nak edit video yang ini. Yang video ini semua saya akan jadikan video 3 minit untuk saya edit dan saya post dekat Facebook untuk monetize Facebook. Alright, 3 minit syarat dia. Jadi untitled project, saya double klik boleh. Saya boleh klik dekat new project pun boleh. Saya harap kat komputer tu nampak kalau yang tengok kat handphone tu pakai tengok vertical, horizontal. Jadikan handphone kurang tu tengok macam ni. Handphone tu biar tengok macam ni. Jangan tengok tegak. Kalau tengok tegak nanti nampak kecil je. Tengok macam ni, baru boleh nampak. Okay, so ini layout dia. Mana ni? Okay, so ini layout software dia. Saya harap nampak dekat handphone. Kalau tengok handphone tu saya harap nampak lah. Kalau tak nampak tu saya boleh tolong bacakan. Sebab dan jangan risau, saya akan upload balik video ni yang full HD dekat YouTube. Esok saya akan post balik video ni kat YouTube. So korang boleh tengok yang detail-detail. Ada tulisan mungkin kadang-kadang tak nampak kan kalau kat handphone kan. Kalau kat komputer nampak. Kalau kat handphone mungkin tak berapa jelas. Okay, yang atas ni saya baca kalau yang tak nampak Dia ada atas ni menu.
Okay, nampak ni ada menu, ada file, ada edit, ada trim, timeline apa semua ni. Saya tak nak ajar semua sebab kita tak perlu tahu semua ni untuk edit video. Sebab nak ikutkan function dia banyak gila. Kita ambil tahu yang penting-penting je untuk hasilkan video saja. Okey, atas ni menu, simple layout dia. Atas menu, tengah ni kita punya kawasan edit video kita akan tunjuk kat sini. Okay, monitor kita lah kat sini. Workspace kita, monitor kita. Sini timeline. Timeline ni standard. Sebarang mana-mana software editing mesti ada timeline di mana kita nak edit video dekat masa dia, time dia. Okay, dan DaVinci Resolve ni kita ada beberapa panel bawah ni. Panel sini kiri adalah media. Nampak ni? Yang tengok mouse saya. Kiri bawah ni adalah media. Kiri sekali ni. Tujuan dia adalah kita nak himpunkan media-media dalam kita, media-media kita dalam ni. Okay. Saya nak tengahkan layout dulu. Yang sini untuk kita punya timeline editing. Kita nak edit, kita nak potong video kejap lagi, semua kat sini. Okay. Dekat yang tengah ni adalah dia punya edit effect. Tak silap saya. Effect. Kita nak buat animation ke apa kat sini. Tapi saya tak ajar animation macam ni. Okay. Dekat sini untuk audio. Ini untuk edit audio. Bahagian ini untuk edit color. Kejap lagi kita buat color grading kat sini. Dan sini adalah audio. Semua ada simbol ni. Kalau tak nak info tak nampak tu saya tunjukkan simbol ni, simbol music. Okay, yang awal ni simbol file, ikutlah nanti kan. Dan yang last kali ni untuk kita, bila kita dah siap edit, kita kena klik yang last kali untuk kita publish video kita nak masuk kat mana, untuk file format YouTube ke. Kita nak jadi kira proses rendering di sini lah. Okay. So first kali step pertama, okay, saya pergi ke timeline balik. Saya klik bawah ni untuk bahagian timeline. Okay, segmen timeline kita. Setting semua kat sini timeline untuk kita edit video. First kali saya akan pergi ke file. Okay, kalau kita baru install, saya akan ada beberapa benda nak saya ajar dulu. Pergi ke file. Pergi ke bukan file. Pergi ke edit. Edit ke? Bukan. Pergi okay. Pergi ke DaVinci Resolve kat sini, kat menu atas ni ada tulis DaVinci Resolve. Pergi ke keyboard customization. Sebab saya nak saya nak korang tukar dulu keyboard. Kita punya keyboard kita. Sebab ada beberapa certain untuk memudahkan kita edit. Okay. First benda pertama saya nak korang tukar adalah dekat mana sini? Saya nak sini, saya close balik sini. Bukan sinilah. Saya nak pergi preference ni, pergi preference, pergi user. Okay. Dan oh, dah tak ada sini. Oh, dulu dekat user sini. Dulu setting lama sebab ini yang lama, ini yang paling baru. Okey, betul-betul. Kena ni, keyboard customization ni. Yang baru kat sini je ada. Alamak, yang baru macam ni ke? Okey, tak apa. Okey, sekarang ada menu sini. Kita pergi ke timeline. Saya nak cari command. Nama dia kat search ni ada fungsi search ni. Kita nak setting kita punya keyboard layout jap. Kita cari ripple delete. R-I-P-P-L-E. Ripple. Oh, tak ada. Delete. Tak ada juga. Okey, kejap. Ke saya salah. All command ni. Okey, saya kena check all command. Ripple delete. Okey, jumpa. Okey, nampak ni ripple delete saya dah setkan kepada D. Okey, saya dah, memang dah saya tulis dah ripple delete D. Okey, ripple delete D. Lepas tu saya dah set awal. Kalau belum set, kena tukarkan keyboard tu jadi D. Dan satu lagi adalah apa nama dia? Dia E. Button E. Sekejap all command E. Kalau keystroke E saja, apa nama dia? Bukan EX. Saya tunjukkan. Oh, tak ada sini. Okey, tak ada. Okey, pergi ke timeline. Ini set sekali je. Korang kena buat benda ni supaya mudah edit. Sekejap, saya nak split. Rasanya split. Split clip ada X. Okey dah, saya dah set awal. So kalau tak ada set ni, kita kena setkan supaya tukar ni jadi X. Okey, kalau yang belum ni, lepas tu save. Saya dah save awal tadi, dah buat. Okey, dah settle buat tu. Sekarang itu first time je, sekali je buat. Bukan setiap kali edit nak kena buat, tapi bila dah install kita punya software ni, terus buat tu. Okey, dah settle tu, kita pergi ke file. Sebab kita nak start edit dah ni, kita buat project setting.
Okay. Project setting, kalau handphone tu tak nampak kan, sebab mungkin gambar dia kecil sikit. Kalau handphone tu, jap, saya dah besarkan ke, jap. Saya cuba. Saya rasa saya dah besarkan dia punya screen ni. Dah betul dah ni. Sebab still kecil juga, takut kat handphone tak nampak. Okay. Saya pergi ke file. Saya pergi ke project setting. Okay, sini setting project saya. Dia ada time, ni resolution sini. Saya harap kat handphone tu nampak. Ini adalah dia punya resolution. Resolution boleh pilih kalau nak Full HD buat 1920x1080. Tapi sebab saya nak guna ni untuk Facebook, ke Instagram kan, dia punya size dia adalah 4 segi 4 tepat macam ni. 4 tepat. Jadi di sebelah dia kena adalah 1 1. So kalau saya nak buat yang HD yang cantik dekat Facebook dengan Instagram, saya buat dalam form dia punya resolution dia. Kelebaran dia adalah 1080 pixel, ketinggian pun 1080 pixel. Okey, tu macam edit video, edit gambar ya. Jap saya baca soalan. Ui, macam Premiere Pro ya, benda free. Okey. Salam tuan, ni DaVinci version apa? Ada banyak version. Ambil version yang terbaru. Sentiasa download yang terbaru sebab dia free ya. Okey. Ni yang 15. Okey, saya start. Okey, saya sambung balik. Okey. So untuk disebabkan saya nak buat video Facebook saya, format dia petak. Jadi petak dia 1080 untuk lebar pixel dia, dan untuk ketinggian 1080 juga. Okey. Lepas tu ni semua saya tak kacau dah. Saya pun save. So projek saya dah akan bentuk petak lah, cuma tak ada projek di sini. Jadi saya nak ambil video saya. Okey, saya klik dekat saya punya sini. Ni nampak ni, no clips in media pool. Maksudnya sini bahagian media kita, file-file kita punya video-video. Jadi first, sebelum saya nak edit tu, saya nak cipta satu agak-agak sebab saya nak try edit untuk SMXP ni. Saya nak buat dua timeline. Saya nak buat di mana satu timeline satu projek pertama untuk edit yang cara buat resepi je. Yang kedua punya timeline adalah untuk himpunkan semua video. Ataupun saya try satu dulu untuk kalau korang faham, nanti ending kan saya akan cuba compilekan balik. Bagi nampak advance sikit. Okay, so saya buat timeline, create new timeline. Okay, saya nak namakan timeline saya adalah okay, namanya mungkin resepi. Okay, create. Okay, nampak ada petak kan? Ini petak projek kita ni. So size dia memang petak. Okay, itu first saya dah buat. Ni buat sikit biar besar, biar nampak kat handphone. Okay, bawah ni timeline kita. Ini kita punya projek. Okay, tepi ni kita ada inspector sini. Kalau muka saya block kan, dia tulis inspector sini. Maksudnya kita boleh edit certain barang kat sini. Tapi ni tak ada benda nak inspect ni sebab tak ada file video lagi. Jadi saya buka file video saya. First, sebab saya nak buat burger ni. First saya akan ambil video pertama saya, cara buat burger ni. Pertama punya video saya ambil. Okay, saya boleh drag ya pergi ke saya punya timeline bawah ni. Nampak ni? Ini file video. Ataupun saya boleh masukkan dalam saya punya media pool kat sini. Tapi saya drag kat timeline terus. Bam. Terus ada video. Okay, ada bunyi kat situ kan. So saya tekan M kat sini, mute. Sini ada M kecil kan, mute maksudnya. So tak adalah audio bising-bising ni. Okay, tu nampak ni tangan chef ni tengah nak buat ni. Ni kita nak rakam ni step kan. Okay, first sekarang saya tengok ni atas ni ada hitam, bawah ni hitam. Sebabnya video ni saya rakam dalam Full HD. Jadi saya nak zoom in dia penuh atas bawah ni kan. Saya pergi kat belah kanan ni. Lama muka saya kacau Sekejap, kalau muka saya kacau, sebentar. Saya nak alihkan muka saya ke kanan, ke kiri. Okay, kejap. Sekejap saya nak alihkan. Oh ni double ni. Saya nak alihkan muka saya ke kiri. Ke kiri rasa tak penting kot. Sekejap saya nak alihkan ke kiri. Oh tu dia. Sekejap saya alihkan muka saya kat sini. Sebab kat belah sini tak penting. Ni kat tengah ni lah, tengah ni. Sekejap ni software edit, ni software live saya. Okay, saya nak sekejap ni edit. Okay, dah settle. Okay dah. Sekejap. Sekejap. Okay, cun. Okay. Alright. Muka saya kat kiri okay
Okay, tak nak kacau yang belah kini edit setting ni. Okay, sekarang saya dah ni timeline kita ni, video kita ni, kita boleh gerak-gerak sini. Nampak video tu bergerak-gerak kan? Okay, tapi sekarang first saya nak zoom in, biar zoom penuhkan ruang ni. Sebab dia akan jadi, dia ada hitam blok apa, hitam atas bawah ni sebab dia nak penuhkan ruang ni. Sebab dia full HD, rakam dia punya aspect ratio tak sama. Jadi saya akan zoom. Cara dia, saya klik dekat saya punya video ni, klik bawah ni, dan saya boleh zoom in, zoom out sini. Ni yang untuk timeline untuk sini saya boleh zoom in, zoom out. Cara dia dengan dekat area timeline ni, saya gunakan tekan alternate kat keyboard saya. Lepas tu saya kena scroll. Scroll dekat mouse. So saya boleh zoom in, zoom out. So tak adalah besar sangat macam ni nak edit benda besar-besar macam ni kan. So zoom out sikit, senanglah sikit nak tarik macam ni. Okay. Okay, sekarang saya nak zoom in. Nak bagi apa, besarkan lagi. Saya pergi ke transform ni, nampak ni ada transform kat setting sini. Dia ada zoom. Zoom ni pun saya boleh kalau saya tarik ke kanan, nampak dia zoom. Kan? Okay, saya zoom kat sini. Nampak? Saya boleh zoom kat sini. Okay, sini position saya boleh ke kiri kan. Center kan. Okay, so dah cantik dah video macam ni. Alright. Okay, nampak ni video dah memenuhi ruang macam ni. Okay, kira cun dah tu. Kan? Kejap lagi kita nak potong pula. Okay, so far sekarang ada soalan. Kalau soalan tu tanya live streaming pakai apa? Saya pakai XSplit. Okay, saya dah ada buat tutorial live ni, macam mana saya buat live ni. Saya dah buat tutorial lah, pergi kat YouTube channel saya. Okay, kalau ada soalan tu tanya, saya akan kejap-kejap saya akan tengok sini. Okay, sekarang video pertama kita dah letak. Saya nak edit video macam mana? Simple, potong-potong dulu. Sebab tu saya dah set kat keyboard tadi yang X, Y, X apa? X dengan D tu, huruf X dengan D. X ni jadi button kat keyboard sekarang. X adalah split. Maksudnya bila kalau saya pergi kat timeline ni kan, saya boleh tekan X, pop, dia terus potong, nampak? Sini potong. So saya boleh alihkan, saya boleh kiri kanan, nampak pecahkan sebab dia dah potong kan. Saya boleh potong. So nampak ni, video clip saya dah terpotong. Itu fungsi kita punya keyboard X. Sebab kita dah set tadi, nama dia split. Supaya dia pecahkan. Dia fungsi dia sama dengan kalau kita pilih kat sini ada ikon sini. Nampak ikon dia blade. Blade ni pun sama tujuan dia untuk potong. Tapi leceh lah, kejap-kejap nak potong, betul nak tukar mouse balik jadi ni. Tak payah, leceh. Kita jangan guna X saja supaya video-video kita split. Okay, so saya nak try. Okay, edit saya first. Ini standard lah saya punya SOP untuk. Tapi ni bukan SOP saya lagi lah. Sebab SOP saya pakai apa, WordPress pula, Premiere. Staff saya buat, team saya buat. Okay, satu lagi problem kat sini adalah tangan dia kat atas. Saya tak nak edit video tangan kat atas. Saya nak biar perspektif orang yang tengok video tu nampak tangan tu kat bawah. Macam tengok video macam nampak tangan dia. Jadi saya kena pusingkan video ni supaya tangan dia apa ni? Tulis apa ni? Bunsi. Tag orang Okay, saya nak pusingkan video ni supaya tangan dia kat bawah. Saya nak rotate. Okay, dekat rotate ni ada bahagian transform juga. Okay, rotation angle ni transform, nampak saya boleh pusing. Saya nak pusing dalam 180 darjah. So saya tulis, senang tulis dalam ni 180 darjah, 180. So adakan pusing video macam ni. Simple kan? Okay, sekarang saya nak macam, okay, saya zoom in dulu. Zoomkan dia punya timeline. Okay, macam dekat part depan ni saya tak guna kan, nampak ni tak guna. Chef tengah nak betul-betulkan apa semua. Okay, saya nak guna kat sini, dia terus masuk sini, pump. Okay, saya punya makan ni tak depan sangat lah. Tak center. Saya ke kanan sikit. Okay, barulah center kan. Okay, sekarang saya nak potong kat depan ni. Depan ni tak guna, yang macam tangan dia duduk kemas-kemas ni tak guna kan. Saya nak part masukkan ni, pop terus. Okay, dari sini saya nak. Okay, bila saya dah gerakkan timeline kat sini, saya terus tekan X. Nampak? Saya tekan X, dia terus klip ni terbahagi dua. Lepas tu macam depan ni tak guna dah. Klip yang kat depan ni kan, yang klip depan ni tak guna dah. Saya pun tekan kat klip depan ni, pilih, saya tekan D, ripple delete. Saya dah buat, kita dah set keyboard tadi, tekan huruf D untuk ripple delete. Ripple delete maksudnya bila kita delete je video ni, yang video depan ni akan anjak ke belakang. Kalau tak, kita just simple delete dia akan kosong je ni. Kalau kita delete kosong je, so video depan ni jadi macam hitam kan. Kita tak nak. Kita nak biar kosong sini, yang file terlebih sini akan tolak ke kiri. So kita tekan D. Dia namanya ripple delete. Okay.
Okay, so nampak sekarang bila start dia, saya spacebar untuk kita play play video untuk tengok apa yang kita dah edit ni. Nampak spacebar. Okay, cantik. Okay, bila tangan dah keluar macam ni, saya pun potong. Inilah cara submit resipi. Kita nak potong, ambil point yang penting je. Lebih-lebih ni saya tak perlu tunjuk. Okay, masuk garam. Okay, masuk garam. Saya pun start daripada sini, saya potong. Lepas tu yang nampak yang tengah ni saya delete. So nanti video saya smooth lah. Nampak? Sini masuk. Okay. Lepas tu masuk garam pula. Macam ni simple lah submit resipi. Okay. Okay, potong sini lagi. Inilah konsep dia. Okay, biar kita buat kerja-kerja potong. Dia korang kena train kerja-kerja memotong ini. Ini depan ni dia masukkan apa ni? Black pepper ke benda tu? Black pepper. Ripple, edit, delete. Split. Kat sini pun sama tak? Saya scroll, clip. Split dengan dia. Lepas tu cari mana bahagian penting lagi. Ini dia tak apa kat ni. Ini tak gula kot. Okay, sini. Delete yang tengah ni. Ripple, delete. D je. Saya main kat mouse saya just gerakkan timeline. Dan kat keyboard, tangan kiri saya standby untuk potong. Macam sini kan. Dah sini, part ni tak ada. Saya potong. Cari part yang penting lagi. Ni tengok. Ni semua buang masa ni. Chef buang masa. Saya cari yang penting. Dia tak apa ni. Kunyit pula. Saya ambil belakang sikit. Okay, sebelah sini. So yang tengah tadi yang buang masa ni delete. Ini je proses dia. Banyaknya kunyit. Okay, potong. Okay. So proses potong-potong ni, tangan kanan kita pegang mouse. Mouse untuk kita gerakkan dia punya timeline dia, part mana yang kita nak, mana kita nak. Tangan kiri kita ada dua je. Kita tekan dekat kalau saya lah, X ni saya button X dekat jari hantu. Jari telunjuk saya standby tekan D. So saya gerak XD. Senang. Kalau tak, kalau korang duk manually potong, buang, tarik. Contoh kalau buang masa Premiere boleh, Ripple delete boleh, semua software editing rasa boleh. Okay. Kalau manually lah, kalau buang masa sebelum ni kan, kalau semuanya buat kerja dekat mouse kan, dapat ni contoh saya tarik sini. Okay, kita nak part chef hancur-hancurkan benda ni kan. Okay, kat sini nak saya kena tukar mouse saya supaya jadi blade, jadi fungsi untuk blade. Potong kat sini. Dah potong sini, saya kena tukar tekan ni balik cursor saya supaya jadi selection. Pilih yang mouse yang belakang ni, saya kena buang pula. Dah buang, saya kena ambil ni, saya tarik supaya melekat kat depan. Nak bagi melekat kat depan, saya kena onkan magnet punya function ni supaya dia melekat pump itu. Dah buang masa. Bayangkan kita nak edit banyak gila klip. Kalau semuanya kena tukar sini, pop, tarik, buang masa. Jadi, kita hanya perlu main mouse kat sini. Satu mouse untuk gerakkan tengok video kita kat mana penting. Dan satu lagi dekat X. Dengan dekat kita punya tangan kita mouse, kita punya tangan kiri dekat keyboard, tekan X dengan D je. X ni untuk potong, okey. Contoh macam ni kan, dia tengah hancur-hancur ni. Okey, sampai kat sini saya nak buang. Tapi macam ni, kejap lagi saya tunjuk fungsi. Ni panjang buang masa kan. Tak apa, ni buang masa dia boleh cepat kan. Saya akan tunjuk macam nak cepatkan video ni. Okey. Macam ni. Okey, nampak? Okay, kalau saya tengok dah mula kan, macam ni. Ya, sini kan mula. Nampak? Kau letak garam. Nampak? Memang ambil masa sikit, tapi kita akan edit kemudian, kemaskan sikit. Apa tu? Nampak? Nampak satu-satu masuk kan. Saya harap kat handphone tu nampak lah nampak satu-satu bahan. Okay. Alright. So sekarang saya dah edit gini. Okay. Mana timeline ni? Okay. Zoom in. Okay, saya dah edit sini. Okay, saya nak settlekan satu video ni dulu. Okay, dia dah ni repaint tak penting. Saya tunjukkan satu. Sekejap Okay, ambil benda ni pula. Okay, buang kat sini. Daging tu letak kat sini. Okay, saya pun delete bahagi kat situ. Buang sini. Okay, biar saya settlekan satu klip ni dulu. Lepas tu saya tunjuk macam mana kita nak cepatkan video. Supaya kan, biasa kalau video tutorial ni, bila macam benda yang buang masa tu, dia akan lajukan video supaya macam cepat-cepat pergerakan dia, tak ada buang masa. Kalau tak nak tunggu chef tu dah penyek-penyek tu, dah ambil masa seminit. Orang dah boring dah. Orang dah out dah. Okay, kejap lagi saya tunjuk. Okay. Okay, sampai sini. Okay, saya settlekan dulu. Okay, pump letak sini.
Kejap lagi saya tunjuk macam nak zoom apa semua. Okay, relax dulu. Oh, part sini chef semen resepi. Chef Cik Ain ni duk buat ni pula. Duk balutkan daging burger ni, dia penyek-penyekkan ni semua. Okay, saya sampai ambil semua yang penting je. Saya ambil yang penting je. Banyak buang masa sini. Okay, settle. Habis. Okay, settle. Okay, ini video klip kita yang pertama, file yang pertama. Ni file yang pertama yang shooting, kita orang dah shooting kat sini. Ini file pertama dia. Ya, kita shooting semen resepi punya video sini pertama. Okay, sekarang bila file yang pertama ni saya nak repair. Di mana kadang-kadang kat sini kita nampak ni macam buang masa macam ni. Contoh macam ni. Saya zoom in sikit ni. Macam dekat sini kan, part sini buang masa tau. Sini nampak ni. Buang masa sekejap. Kalau saya play nampak okay. Chef keluarkan apa ni? Ni kunyit kan. Kunyit nampak. Tonyoh kunyit. Tak lama ni. Macam buang masanya kan. Kita just pergerakan depan ni. Okay dah, slow cantik dah kemas ni. Start sini. Start point kat sini. Saya rasa macam lama sangat. Macam ni duk dia simbah kunyit ni kan. Lama. Jadi saya nak cepatkan video kat sini. Jadi cara dia adalah okay, untuk klip yang sini, yang depan-depan ni saya rasa dah tune ni. Okay dah ni. Yang ni okay dah acceptable lah. Part sini je. Part sini ni saya tengok ni. Okay, part sini. Okay, start sini saya nak lajukan. Saya nak lajukan yang tengah ni. Okay, file yang tengah ni nampak ni. Yang merah ada tanda merah ni. Saya harap kat handphone tu nampak. Kalau nak cantik lagi clear kat komputer. Okay, kat sini saya nak lajukan macam mana. Saya pilih clip ni. Okay, saya tekan Ctrl R. Okay, ulang balik. Saya tekan Ctrl R. Maksudnya nak stretch. R tu untuk stretch. Stretch ni maksudnya masa video kita tu daripada apa ni, daripada tegak macam tu video kita panjang ni. Kan? Lepas tu saya nak stretch kan jadi video kita pendek ni je. Bila video kita yang panjang ni, kita jadikan pendek ni, kelajuan dia akan bagi cepat. Sebab kita nak contoh video tu 5 saat, kita pendekkan, bukan kita potong, tapi kita nak muatkan yang 5 saat tu jadi 1 saat. Itu kita panggil time stretching. Keyword dia time stretching kita panggil. Stretch. Okay. So dia punya keyword dia ni ini T Fatimah. Okay, tuan macam mana nak convert MTS to MPEG? Sorry budak baru pegang kamera. Buat apa nak buat apa nak tukar kepada MPEG? Sebab kalau macam ni kita boleh direct edit MTS punya file. MPEG, tapi MPEG yang format video ke gambar? Video rasanya, video. Kalau nak convert MPEG tu file besar sebenarnya. Kenapa nak perlu convert ke MPEG? Kalau edit, kita boleh edit dalam MTS pun kita boleh edit juga. MTS to MP4. Kejap lagi dalam rendering. Kita boleh rendering. Kejap lagi bila render kita boleh tukar format dia. Okay. Alright, saya harap menjawab. Kejap lagi. Itu kat last nanti saya tunjuk masa render. Okay. So sini saya tekan Ctrl R. Sebab part sini buang masa ni saya nak cepatkan sikit. Okay. Bila tekan Ctrl R, perasan tak dekat klip ni akan naik keluar satu macam bar warna biru. Pop. Nampak ni biru. Biru ni kalau kat handphone mungkin korang tak nampak. Dia tulis speed change. Speed, kelajuan, change, berubah. Perubahan kelajuan. Okay, caranya kalau kita bukan tarik di sini tau. Dekat biru, line biru atas ni, kita pergi kat kanan ni, tepi sepadan klip dia ni, ada ikon macam ikon gerakkan cursor tu. Cursor kan berubah tu, jadi arrow kiri dan kanan. Kita boleh tarik macam ni, kat biru tu. So tujuan tarik ni adalah maksudnya kita akan lajukan video. Contoh saya nak lajukan kat sini. So video saya akan jadi nampak ni, laju. Itu pun saya rasa macam buang masa, saya nak cepatkan lagi. Tarik lagi. Okay. Dan video depan ni saya anjak depan sikit. Anjak balik kat sini. Okay. Ni. Right. So nampak. Saya ulang balik. Kalau kita tengok daripada sini kan, part chef keluar garam. Okay. Letak garam. Okay. Letak kunyit pula. Settle. Kan tak buang masa. Kan. Okay. So seterusnya ni pun saya rasa ini pun buang masa juga ni. Nampak ni, dia nak tonyoh lama-lama sepanjang-panjang ni, nak tunjuk dia tonyoh, penyekkan daging hancur, daging kisar ni sampai habis, memang lama lah. Kan, sama juga. Control, pilih klip ni, Control R, pendekkan. Alright. Okay.
tarik ni ke depan. Tengok dulu apa ada problem ini. Okey, keluarkan daging tu. Tak ada masalah. Sampai sini saya rasa buang masa juga. Control R. Ni kerja duk cepat-cepatkan video ni. Okey. Okey, dia laju sikit. Okey, settle. Lepas tu duk tutup ni. Mungkin tutup pertama tu saya akan biar nampak feel lah tak adalah laju sangat. Sampai kat sini, saya penyek ni saya nak buatkan video tu jadi laju. Sebab buang masa nak tengok penyek tu, penyek dah lama macam ni kan. Sebab orang faham lah penyek tu macam mana. Ataupun saya akan sampai sini je. Okay, potong. Sampai sini laju kat Ctrl R. Ingat, ulang-ulang. Dia tak banyak benda yang kena hafal. Button X untuk potong, untuk split. Button kat keyboard huruf D untuk delete, ripple delete, dan Ctrl R untuk kita lajukan video. Okay. Lepas tu saya ni rasa buang ni semua ni. Tak payah tunjuk lama sangat. Saya tunjuk sampai sini je. Okay. Tengah ni delete. So video saya cucuk laju sini. Nampak laju pergerakan dia. Okay, lepas tu siap je ni. Settle. Dah. Keluar. Stop. Settle. Okay. Habis. So satu klip ni nampak dia dah apa ni? 42 saat. Video saya dah 42 saat kat sini. Nampak? Panduan macam ni je dah 42 saat. Kita nak monitor video kena 3 minit. Kan senang lah tu. Okay, kejap. Ada soalan tak? Motion effect dia banyak template ke? Tak kot. Boleh download. Boleh download motion effect lain-lain rasanya. Okay. Alright, settle ni. Okay. Alright, saya nak edit tak nak banyak sebab saya tengok dekat bahagian pewarnaan ni. Okay, ini semua ada klip-klip video-video kita dah potong-potong kan. Okay, biar dulu. Okay. Andai katalah inilah, kalau saya nak edit satu video ni mungkin take time 9.40 dah sekarang ni kan. Jadi andai kata saya dah potong semua video-video saya ni jadi macam yang tu lah. Yang macam yang kita nak tadi kan. Yang kita dah potong, takkan saya tunjuk semua video ni. Ada banyak lagi video nak edit ni. Mungkin ambil masa sejam juga kalau saya edit ni. Kalau sambil mengajar lagi lama lah. Jadi settle ni, saya mungkin ini konten kita lah. Anggaplah yang saya dah edit ni semualah ini konten kita. Penuh ni konten, anda anggap saja konten kita ni penuh. Jadi sekarang macam mana kita nak tambah, kalau nak buat video kan, macam Seminit Recipe kita ada intro. Okay, Seminit Recipe kita ada intro. Tu kejap lagi. Lepas tu Seminit Recipe kita ada outro juga. Saya dah buat intro dengan outro, kita kena buat awal-awal. Okay, saya dah buat intro dengan outro saya. Ini ada file iklan apa semua. Saya punya format style Seminit Recipe adalah intro dia adalah result makanan. Makanan yang dah siap tu supaya tarik perhatian orang. Masa orang tengok video awal-awal tu tengok tertarik. Sebab nak tengok makanan sedap-sedap yang dah end result kan. Okay, itu saya punya intro. Intro tu saya akan gunakan video yang ada yang saya tengah edit tu. Mana yang saya edit, saya rasa yang paling menarik, saya akan tunjuk ke depan. Lepas tu masuklah konten yang kita dah edit tadi. Lepas tu last kali saya masukkan outro. Outro tu saya dah settle awal-awal. Sekejap Outro tu saya dah buat kat sini. Nampak sini, file saya nampak dia ada nama outro ni. File video je. Outro dengan penutup kan. Okay. So sekarang saya akan ambil file penutup ni sebab saya masuk penutup dulu. Bawa outro belakang sekali. Ambil penutup ni. Okay, tak nak dulu. Tak apa, okay, relax dulu. Okay, saya tak nak ni dulu. Saya nak asingkan dulu file ni. Okay, sebab ini kira folder. Saya nak buat macam format folder lah. Andai kata kat sini nampak ni timeline ni dia tulis recipe tau. Timeline ni dia tulis recipe. So saya nak mudahkan kerja saya sebab ini nak sambil-sambil tu saya nak ajar kita bentuk SOP kita. So dalam timeline recipe ni tujuan dia hanya letak recipe saja supaya saya tak leceh, tak pening masa depan. Kan? Lepas tu saya create satu lagi timeline. Saya right click dekat kawasan sini. Timeline, saya create new timeline. Okay, saya namakan dia render. Ataupun final. Maksudnya final punya produk video saya. Okay, saya pun create. Sekarang saya ada dua timeline kat sini. Satu timeline yang final, nama dia final. Nampak ni projek ni, dia tulis ni final. Kalau tak nampak kat handphone lah, dia tulis ni final. Kalau saya pergi kat recipe ni, saya double click, dia akan buka yang kita yang edit tadi. Kalau kita buka yang final, ini final ni projek lain lah. Bukan, projek yang sama tapi macam workspace yang lain. Okay, sekarang saya nak ambil yang recipe punya timeline ni. Saya boleh drag masuk dekat timeline saya ni.
yang final ni. So sekarang timeline final saya mempunyai video yang saya dah edit tadi. Video yang saya edit dalam resepi tadi. Nampak ni, dia jadi satu file ya, video kan. Kalau kita buka timeline resepi, dah ada bagi-bagian klip-klip je ni. Kan? Tapi dekat timeline final tak ada. Dia just satu je video. Ini memudahkan kerja kita. Sebab senang saya nak bagikan, nampak ni, saya nak gerak sekali semua pun senang. Tak adalah kalau saya buat semuanya dalam satu timeline saja. Intro saya nak letak depan ni, outro nak letak belakang ni, kalau ada masa yang berubah sikit saya kena tarik, leceh. Okey. Saya adjust kat sini. Okey, ini timeline saya, timeline yang resepi saya. Semua ni timeline resepi saya dah compile kat sini. Saya nak letak outro sini. Okey, outro saya ada penutup dia ni. Tarik je, letak sini. Ni penutup dia. So, macam mana resepi tadi? Penutup dia ada suara Cik Ain dia, chef dia. Ini pun saya zoom in balik. Zoomkan balik. Kat zoom dia, cara dia dekat ni, transform ni pergi ke zoom. Okey, saya dah buat saya punya outro awal. Okey. So, macam mana resepi tadi? Kalau nak dapatkan banyak lagi resepi, jangan lupa subscribe kita punya YouTube channel. Jangan lupa juga like, share dan komen. Okey, jumpa lagi. Bye. Okey, nampak? Settle. Kendahkan sikit suara, kuat sangat suara dia. So, macam mana resepi tadi? Kalau nak dapatkan banyak lagi resepi. Okey, ini kita punya outro. So, kenapa saya buat macam ni? Saya buat dua timeline ni supaya bila saya nak edit video yang resepi saja, saya boleh tambah kat sini. Tak payah nak anjak-anjakkan timeline tu. So, nanti kalau anda katalah saya ada video ni, contoh video ni saya duplicate, copy, paste kat sini. Contoh video ni panjang sikit lah. Mungkin saya ada video ni panjang lagi. Anda kata video yang resepi, video yang cara kita punya content ni sebenarnya isi dia panjang lagi. Bila dengan kita buat himpunkan macam ni, dekat kita punya timeline ending nanti, kita just alihkan je yang ending ni, tarik yang ni. Supaya dia ikut size dia. So mudahlah kerja kita. Kalau kita buat semuanya dalam satu tempat yang sama, kerja yang sama, kat sini. Tempat yang sama semua kat sini, kita lagi payah kerja kita nak tarik belakang ni, memang sangat leceh. Okay. So bahagikan macam ni. So senanglah kalau kita nak rakam video-video kemudian. Kalau nak main konten ni, kita bukan buat satu resepi je, satu konten je, kita nak buat banyak konten. So mudahkan kerja kita. Okay, ni saya delete balik tadi. Buka final ni. Okay, ni tak ada ni. Sampai sini. Okay, resepi. Saya ada sampai sini. Okay. Okay, final. Okay, ni sampai habis di mana? Okay, dia habis kat sini. Okay. Alamak, asal dah hilang dah. Asal dah hilang. Sekejap, cuba saya save dulu. Okay, saya save project dulu. Okay. Alright, border. Kat sini dah. Tak ada kat sini. Okay, sini tak ada. Alright. Tak ada juga situ. Sekejap ni, saya ambil part yang sampai ada videonya. Okay. So, saya tarik balik, melekatkan dia. Settle gabung. Alright. So, macam mana resepi tadi? Okay. So, ini dah ada outro. Okay. Outro saya ada satu. Dia ada dua outro, tau. Satu lagi outro yang promote Resepi punya video tu, outro. Dia dekat sini. Ada satu lagi outro sini. Okay, saya letak atas sikit. Ni tarik kat video atas. Lepas tu saya ada punya background dia. Ni. Sekejap, ini saya akan zoom balik. Okay, biar bukan sini. Ni kosong. Okay, saya nak zoom in balik saya punya background ni. Ini saya punya format Resepi punya outro lah. Okay, kejap. Ni kita tak ada. Tak ada lagi. Sikit lagi. Tak ada sikit lagi. Sebab okay dah. So, dapatkan banyak lagi resepi. Jangan lupa subscribe kita punya YouTube channel. Jangan lupa juga like, share dan komen. Okay, jumpa lagi. Bye. Okay. Dah. Okay, itulah Resepi punya outro. Okay.
Lepas tu sekarang settle lah. Ada soalan tak sebelum saya nak tunjuk benda lagi? Apa ni? Tak buat kerja lebih teratur dan tersusun. Timeline buat kerja. Yes, betul. Okay, sekarang saya nak color grading. Color grading ni nak cantikkan color kita. Kalau ikutkan color ni direct daripada kamera, tak lawa ni. Direct saya nak tunjukkan efek dia. Sekejap saya, sebelum saya color grading tu, saya nak render dulu video saya ni. Saya nak tunjukkan apa efek kalau saya buat color grading. Saya nak render yang sekarang punya result. Sekejap, ni awal sangat ni. Saya nak render sekarang punya result. Nanti kita compare kalau saya dah cantikkan color dia. Okay. Oh, saya nak tak video apa ni? Music background. Okay. Dekat download mungkin saya nak ada background music ni. Okay, ni. Saya ambil ni, drag dekat bawah. Bawah ni adalah audio punya file. Okay. Saya tak. Okay. Lepas tu potong kat sini. Alright. Dia bukan, kalau delete bukan delete dia kena guna backspace. Dia lain sikit. Oh, sebelum tu ada satu lagi. Dekat sini macam saya ada music background sekarang tau. Macam ni. Kan music background dah ada Okay. Dekat bila-bila ada music background. Lepas tu pula bila part yang ada chef ni dia bercakap, kan suara dia macam background ni kuat sangat. Macam mana nak dengar chef cakap kan macam ni? Macam mana resipi tadi? Kalau nak dapatkan banyak kan. Jadi macam mana kita nak perlahankan area sini? Macam mana nak perlahankan audio music background ni? So saya pergi ke music background punya layer ni, yang bawah ni, background yang bawah ni kan. Saya ada icon. Asal yang baru ni tak ada. Okay. Dekat sini kalau kita nampak ada line tau. Ada line putih sikit sini. Kalau mungkin kat handphone tak nampak, tapi percayalah saya yang kat sini ada line putih. Bila kita sentuh line tu, kita punya cursor tu akan berubah sikit. Okay. So dekat point mana saya nak ubah? Ini maksudnya kekuatan audio tu. Kalau saya kena tekan alternate dekat keyboard saya, klik dekat tempat yang kita nak ubah tu, dia akan ada point. Macam ni, dia akan create satu point sini, point. Saya create 4 point sini, 2 point depan, 2 point belakang, supaya saya nak ambil yang point tengah ni. Saya shift, pilih dua-dua point ni, saya jatuhkan bawah. Oh, asal dia tak nak gerak sekali dua-dua. Oh, satu-satu je boleh. Okay. Maksud saya jatuhkan point ni supaya music tu, audio kat area sini slow dekat bahagian bila chef bercakap tu. Okay, cuba tengok sikit. So, macam mana resipi tadi? Kalau nak dapatkan banyak lagi resipi, jangan lupa subscribe kita punya YouTube channel. Jangan lupa juga like, share dan komen. Okay, jumpa lagi. Bye! Alright, kan slow sikit kan kat situ kan. Bolehlah dengar chef tu kata apa kan. So, ini tujuan dia guna. Ingat, kalau nak control audio tu, pilih layer audio yang kita nak. Lepas tu dekat line putih tu kita tekan alternate, supaya kita alternate dan klik. Supaya kita create point-point yang kita nak edit. So point-point ni akan bentuk ubah sesuai kita punya graph audio tu. Alright, senang Okay, settle buat audio. Sekejap, saya mutekan kejap sebab macam memekak je. Okay, audio dah settle, tapi saya mutekan supaya tak kacau kita masa edit. Okay, sekarang saya nak bagi color grading. Saya nak bagi color ni cantik. Okay, sebelum tu lupa, saya nak render. Saya nak tunjukkan perbezaan bila kita buat color grading. Kita dah cantikkan color dia dengan kita biar direct daripada kalau daripada kamera kan, tak lawa sangat. Okay, bila nak render, kita pergi ke panel bawah ni, yang kanan sekali, deliver ni. Okay, klik. Okay, saya pun pilih, saya nak file name ni nak tak apa, saya nak tulislah demo, nama file tu. Location saya nak render kat mana? Kita browse. Saya akan pergi dekat desktop lah. Okay, demo. Okay, save. Okay, lepas tu dia punya format dia apa? Format dia saya nak pakai
Oh, QuickTime H264. H264 ni yang tadi tanya tadi tu, H264 ni adalah format apa ni, MP4 lah. Okay, H264. Okay, kita ada format lain ke? Tak ada. Tu je. Ada banyak lagi format lain, ikut lah. Okay. Lepas tu size dia 1080. Okay, betul. Okay, kemudian quality. Saya tak nak video saya besar sangat. Okay. Saya nak restrictkan saya punya size video ni supaya dia dalam kilobyte per second. Kilobit per second. Saya nak, kalau kilobit ni maksudnya biasa kita ukur dalam megabit. Megabit ni biasa kalau untuk video size macam ni kita set dalam 4 megabit ke 6, 8 macam tu lah. Tapi ini rasa betul lah ni. Ini dah betul dah. 80 ni 8 ni okey lah. Okey lah. Kalau malas nak fikir, automatic kita just letak je high. Kalau malas nak fikir. Alright. Okay, kemudian ada advance, ada apa lagi tak? Square. Okay, ni semua betul sama. Okay, tak payah apa dah. Lepas tu kita boleh add to render. Kalau sini ada H264 terus lagi senang. Okay. So ni add to, terus je add to render. Bukan hide je, kita nak hide. Add to render queue. Untuk kita render video kita ni. Klik. Nanti dia akan keluar kat kanan ni tau. Ini benda yang nak di render. So kalau kita rasa dah okay, dah tune, kita pun start render. Okay, nampak? Tunggu kejap, dia tengah start render. Video clip kita pendek je, so dia sekejap render. Saya nak tunjukkan perbezaan bila kita dah buat color grading. Kita dah cuba cantikkan color dia dengan kita guna original. Sangat beza. Okay, tunggu dia render jap, ada soalan. Tuan, apa ni? Color grading pula. Okay. Kejap lagi saya buat color grading. Software DaVinci Resolve. Okay. Outro kedua better selepas 3 minit lah ya? Tak pun. Asalkan total video tu 3 minit. Kalau nak monetize dekat Facebook lah. Total video tu 3 minit. Tak kisahlah ada outro tu, intro ke apa. Yang penting total video tu 3 minit. Okay. Takut Facebook ingat tak ada input apa. Tak ada. Okay. So saya dah settlekan dia punya video tadi. Okay, saya tunjuk dulu. Okay, first video kita mana demo tadi ya? Saya save dekat mana tadi? Betul lah ni. Nama dia adalah SA. Oh, SA. Saya namakan dia SA. SA. Mana pula video saya edit tadi? Dah pergi render kat mana orang ni? Open file location. Asal nama dia untitled. Biarlah. So ni asal MOV file. Ni video kita tadi. Patut bukan MOV file. Sekejap. Patutnya bukan MOV file. Saya salah tekan ni kot. Ke bukan QuickTime ni? Oh, nama untitled saya buat ni FB. Okay, FB. Ada format lain nak? Kalau YouTube dia still QuickTime, tapi kenapa MOV ya? Dia dah 2H264 dah ni. Betul lah, apa ni, bukan Facebook. Apa ni, MP4. Jalan lah, asalkan boleh jalan. Okay, ini video tadi. Mana tadi? Sudah, saya dah delete ke? Asal kejap tak ada ni. Open file location. Untitled, okay ni. Okay, ini video tadi. Okay, ini tak ada color grading Subscribe kita punya YouTube channel. Jangan lupa juga like, share dan komen. Okay, jumpa lagi. Bye. Okay. Alright, itu settle. Sekarang saya nak tunjuk color grading. Okay, color ni tak cun. Memang mata saya tak cun. Okay, saya pergi patah balik ke edit tadi. Oh, color grading bukan ke edit. Okay, kejap. Okay, sampai sini saya akan pergi buka file. Kalau saya nak edit satu video saya seketul semua, kan?
Saya pergi ke buka timeline ni lah. Saya ada berapa timeline ni? Saya ada timeline final dengan timeline resipi. Ini timeline resipi kalau kita nak edit satu-satu. Kalau saya pergi buka apa ni, editing ni, color ni, icon color ni untuk saya nak color grading, nampak dia ada satu kan. Dia ada banyak clip-clip. Setiap clip tu kita boleh edit manually dia punya color dia. Okay, kalau kita nak edit seketul semua, saya rasa saya boleh macam ni kot. Okay, saya pergi ke final ni. Okay, saya pergi edit color. So dia akan edit sekali seketul semua ni. Ini kalau kita punya color semua tu sama lah. Saya akan tunjuk dua-dua. Ini kalau kita nak edit semuanya video kita ni, sama dia punya konsep editing color dia. Ini fungsi dia. Okay, so yang depan ni, yang video kedua ni tak perlu. Animation saya tak perlu nak colorkan. Yang ini pun yang ini background. Ini yang last kali. Okay, yang last kali ni saya nak colorkan juga. Sebab background dia ni saya nak ada, tak nak ada warna. Okay, saya nak desaturation kan dia. Desaturate kan dia. Supaya tak ada warna. Sebab mengganggu warna ni, mengganggu tulisan yang logo-logo semua ni. Jadi untuk desaturate, dia ada banyak fungsi color sini. Ini memang tool yang profesional. Kat dunia ni, saya rasa software yang paling power dalam edit warna, DaVinci Resolve. Ini memang diakui oleh ramai orang. Ramai profesional. Okay. So dia ada macam, kalau kat sini ada color wheel. Color wheel kat sini. Yang kat kiri ni ada color wheel. Kita boleh main dia punya gambar apa semua kat sini. Lepas tu dia ada button sini kan. Button ni kita boleh pilih untuk color wheel yang lain pula. Primary bar ataupun kita boleh pilih kat sini. File lock. Nak lock ni kita boleh pilih shadow kita nak warna ke warna merah ke. Mid tone kita macam. Ini color grading ni, ini cerita lain. Ini nak cerita pasal benda ni pun orang nak mahir dalam color grading ni ambil masa bertahun. Okay, memang saya tak boleh nak ajar benda ni. Yang sikit-sikit tu korang kena eksperimen dulu. Cuma saya nak hilangkan color ni, simple je. Saya nak hilangkan background yang belakang ni. Saya pilih video background di sini. Lepas tu saya nak hilangkan color dia adalah nama dia saturation. Saturation tu color tau dalam istilah editing ni. So saya tarik ke kiri supaya dia hilang warna dia. Bila dia hilang warna, nampaklah saya punya video ni timbul. Okay. So tengok kat sini. Kan? Okay, jumpa lagi. Bye. Bye. Nampak bila background dia dah jadi hitam putih, timbul lah saya punya tulisan depan ni. Kan? Cuma mungkin saya punya nampak hitam sangat belakang ni, kelak sangat. So saya nak tukar, edit sikit color dia. Saya nak bagi yang background dia ni, saya nak bagi dia, saya kurangkan kontras sikit. Supaya dia tak adalah sharp sangatnya tu. Saya kurangkan kontras dia sikit. Lepas tu saya nak highlightkan dia sikit. Dia punya apa, saya nak gain dia naikkan sikit boleh tak? Tegangkan sikit macam tu. Okay. Apa lagi kat sini ada? Ni semua. Kontras, saturation, apa lagi boleh edit sini bawah ni? Ini tak nak. Okay dah. Okay, lepas tu saya nak terangkan sikit Ini curve. Curve ni standard, kita boleh, kalau saya taikkan belakang dapat dia terang kan. Saya boleh terangkan sikit kat sini. Lepas tu yang bawah ataupun patah balik. Bawah ni pun saya nak bagi tegang. Yang gelap ni pun bagi tegang juga. Ini curve ni pun lama nak belajar sampai faham. Okay, so result dia macam ni. Saya tunjuk nanti result apa kalau saya dah buat macam ni. Okay, so belakang tu dah tak ada colour. So saya punya pink merah depan ni dah menonjol info dia. So belakang ni dah tak ada kontras sangat. Kalau tak tadi colour macam-macam. Kalau tak tadi efek dia macam ni. Nampak ni. Susah nak baca kan. Ini turn on, turn off dengan on. Dia punya efek colour yang kita buat ni. Untuk kita nampak perbezaan dia. Okay. So sekarang saya nak colourkan semua saya punya video yang depan ni supaya cantik. Okay. Video depan pula saya nak colour. Okay. Saya pilih video depan ni. Okay. Klik kiri sekali ni. Video depan sekali ni. Okay. Saya nak cantikkan colour dia. Okay, first colour, cara saya nak cantik, mungkin kat info tak boleh nampak, tapi kat komputer saya nampak. Okay, cara saya nak cantikkan colour saya adalah first, saya nak kurangkan sikit saturation dia. Kalau macam kurang sangat, jadi macam hitam putih. Kan, saya nak ada colour sikit. Kalau 50% tu colour original, dia punya colour, macam ni original. Saya mungkin, sebab ini ikut feel orang. Saya kurangkan sikit dalam 44, 45 itu. Okay, saya nak kurangkan sikit. Lepas tu saya nak naikkan warna biru. Ini style saya. Pergi kat curve ni. Saya pergi ke blue.
bahagian blue, graf yang warna biru, saya naikkan sikit warna biru dia supaya cool sikit. Okay, dia tak nak terlalu warm video ni. Kemudian saya nak ambil color red saya, merah. Saya nak naikkan sikit juga supaya tone warna kulit tu naik. Tapi kalau saya naikkan banyak sangat, video saya akan jadi merah gila. Benda ni memang saya just tunjuk ni supaya nampak lah cara-cara nak edit dia. Tapi nak kata sampai pro tu, itu kena training. Saya pun ambil masa entahlah 4-5 tahun juga untuk bukan pro, untuk faham benda ni. Ini kena faham, dia macam lagi dahsyat daripada matematik. Dia kena memang kreativiti, faham sistem dia, sistem color dia macam mana. Okay, saya adjust itu dah sikit. Okay, kemudian kalau saya pergi kat banyak setting lagi kat sini. Kan ini banyak setting lagi ni color ni. Kalau setting yang kedua ni dia tulis hue vs hue. Hue vs hue maksudnya color vs color. So graf ni kita boleh control. Kalau color hijau ni, contoh graf ke area color hijau ni, saya boleh buat 2 point sini. Hijau tak ada pun sini. Merah lah. Okay, point warna merah sebab kita banyak benda objek warna merah sini kan. Okay, saya buat point merah kat sini. Ada 3 point merah sini. Kalau saya naikkan kat merah ni akan bertukar jadi jingga ke biru ke apa. Maksudnya hue yang merah akan bertukar warna. Segala benda yang warna merah akan bertukar warna. Nampak? Ini fungsi. Ini banyak sebab ini nama pun tool professional. So dia ada banyak function. Okay, faham tapi saya tak nak main yang ni lah. Okay, saya tekan ni supaya dia edit balik. Saya nak main dekat hue vs saturation. Di mana warna tu saya nak kuatkan. Kalau contoh saya nak buat kerana warna merah sini. Okay, ini range warna merah. Okay, titik sini ke titik sana. Okay, range merah. Bila merah ni saya nak naikkan. Segala yang berwarna merah akan naik sikit. Kalau kuat sangat, dia jadi kuat sangat. Saya nak nampak ni kan, dia jadi merah gila kan. Kalau kat handphone tu tak pasti nampak ke tak. Saya just nak naikkan sikit biar supaya tone kulit dengan daging tu nampak macam menyelerakan. Okay. Benda-benda skill macam ni yang buatkan editing kita mahal. Sebab tak ramai orang mahir benda ni. Okay. Sebab tu kalau korang mahir, boleh charge mahal sikit lah kat klien. Okay. Contoh macam ni. Macam ni. So sama kalau saya main graf tadi, saya repair balik. Okay. Graf biru macam mana nak naikkan. Okay. Merah tu mungkin nak lebih sikit. Okay. Contohlah. Anda nak ambil yang lama pun buang masa nanti. Jadi contoh dah macam ni. Video saya sekarang jadi color macam ni. Okay. Kalau tadi sebelum ni, kalau tak ada edit color, jadi warna ni macam ni tau. Bosan. Warna dia tak best. Okay, sekarang dah macam ni. Mungkin kat handphone tu tak nampak. Sekejap saya render dulu yang ni. Okay. Saya render ni dulu. Okay, sambil tu boleh fikir soalan Okay, bila nak render, pergi ke kanan. Tab kanan deliver ni. Lepas tu saya nak pilih format rendering saya. Saya namakan test. Okay, pergi save kat desktop. Okay, H264 codec dia. Okay, betul. Dia kan QuickTime ni. Dia QuickTime ni. Saya pernah lupa format QuickTime ke? API ada ke H264? Tak ada. QuickTime lah kot. Okay. Saya buat medium ni lah. Tak payah nak besar sangat file dia. Okay. Settle. Saya pun add to render queue. Okay. Saya pun start rendering. Okay, biar dia settle render. Kejap lagi kita tengok result dia bila dah buat color grading. Okay, ada soalan? Apakah ini? Ini cara edit video. Saya tunjuk edit video guna software free. Dan kejap lagi tengok result dia tengah render. Color tune. Mesti color tune. Color mesti tune. Sebab color ni buatkan orang kita sampaikan mood video tu menggunakan color. Kalau kita buat color, kalau cerita tu seram, kita kena buatlah mood video tu rasa seram. Mood dia dipengaruhi oleh jenis color, style coloring kita. Kalau video tu macam informatif, kita mungkin ada orang suka yang nampak macam profesional. Dia mungkin tidak terlalu warm. Warm ni macam kekuningan sikit. Mungkin dia nak macam nampak profesional, cold, lebih pada cold sikit. Dia ada banyak style warna. Kalau mungkin dia nak rakam video dalam hutan, dia nak highlightkan nature tu, hutan hijau. So dia akan naikkan sikit color warna hijau supaya segala benda yang hijau nampak macam menonjol. Fungsi dia semua kat tadi saya tunjuk tadi. Okay, saya dah siap render. Okay,
kita comparekan video saya Untitled ni dengan apa nama video ni? Final dengan apa tadi nama? Test. Okay, saya ada dua file video. Video pertama ini. Okay, tengok color dia. Okay, settle. Ni video pertama. Ni video kita dah color tu kita dah adjust. Kan lain color dia tu. Perasan tak? Perasan ke tak tahu? Saya tak pasti. Saya harap korang perasan lah. Color dia okey sikit. Jangan lupa juga banyak lagi resipi. So, okay, macam mana resipi tadi? Kalau nak dapatkan banyak lagi. Alright. Nampak tu color dah okey sikit. Ni nampak tu. Bandingkan tadi agak buruk sikit main color dia. Macam ni. Kekuningan kan. Tak berapa sedap sangat. Lepas tu merah dia pun tak naik. Merah daging dia pun tak apa naik. Ni. Saya kalau tunjuk kat software editing ni yang macam ni. Sekejap saya tarik bawah sikit. Mana ni? Dia tak kecil lagi. Ni paling besar. Okey, kalau kita tengok yang ni macam nampak daging Okey ni. Ini kalau nampak lah. Ini tadi boring ke kuning-kuningan kan. Lepas tu kalau ada edit colour dia, dia nampak striking sikit. Naik sikit colour dia. Dia tak adalah kuning sangat. Lepas tu daging ni pun akan nampak lebih menyelerakan. Contoh daging ni merah Tadi daging ni macam gelap-gelap, mati-mati kan. Daging macam daging tak fresh kan. So bila dah edit naik ke warna merah tu, nampak dia macam sedap sikit, menyelerakan sikit merah. Okay. So render. Lepas tu mungkin okay, satu lagi tertinggal. Ada soalan lagi tak? Tuan, main spec PC untuk editing CPU ambil dia tak ada minimum pun. Makin slow makin lembab lah. Makin mahal makin laju, makin spec laju lah. Tu je lah ya. So penting dapat i7, i5 pun okey lah. RAM 16GB dah optimize lah, okey dah. Okay. GPU asal ada je, tak penting pun. Dia penting tapi cuma asal ada, tak payah nak mahal. Murah yang 400, 300 pun boleh. Okay, so satu lagi nak letak tulisan. Macam saya nak letak dia punya menu-menu dia kan, apa punya bahan yang ada kan. Tu nak letak macam mana? Dia boleh letak dekat, saya edit saya punya file dekat bahagian timeline penutup ni. Resepi ni. Okay, saya nak tambah saya punya bahan-bahan. Bahan-bahan ni kat mana? Dia punya bahan sini saya nak letak tag sini kan. Okay, nak letak tag tu saya pergi ke effect library. Okay, ni media pool tadi. Saya pergi ke effect library. Kiri atas ni ada effect library. Okay, saya ambil text. Nampak ni ada text. Saya tarik text ni, letak kat atas ni. Atas saya punya video. Okay, effect library so sekarang saya ada text. Nampak tu ada title depan ni kan. Saya pun gerak kat sini, nampak ni. Ni title. Okay, sekarang title ni saya kena ubah suai sikit. Okay, first saya boleh tukar font kat sini, kat bahagian kiri ni, bahagian kanan ni, inspector ni. Saya boleh tukarkan font dia. Mungkin andalah saya kata saya nak font good life brush. Okay, contoh dia punya font dia siapa saya nak good dog, good life. Dia ada berapa jenis font lain tak? Ini je font satu je, bold italic je. Okay, good dog. Ada banyak jenis font tak? Tak ada juga. Good life serif. Dia macam ni. Good life script macam ni. Sekejap saya nak pakai yang standard, yang comel sikit, nampak macam tulisan tangan. Tu teruk sangat. Sekejap extra bukan. Old style bukan. Serif bold tak nak. Serif script teruk now Mana yang saya nampak itu kemas comel tu? Serif sun, serif condense, boleh lah. Okay, contoh saya ambil benda ni. Okay, ni kalau saya boleh tukar tag kat sini, bla 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 bla, nampak dia akan duduk, akan tukar keluar teks kan. Okay, relax dulu. Saya first saya tak nak tulisan ni susun kat tengah.
Saya nak kalau korang nak boleh lah. Tapi saya nak susun dia kat kiri ni. Supaya tulis dia kiri ke kanan. Jadi dia ada setting dia lain sikit kalau kiri kanan. First saya pergi ke anchor ni. Saya ke anchor ni, saya akan pergi pilih yang daripada kiri. So kalau saya tulis apa-apa, dia akan kiri kanan je ni. Kena pilih anchor ni yang ke kiri, lambang kiri sini. Dia lain sikit. Okay, so sekarang saya dah ada tulisan saya sini. Kejap saya letakkan positionkan kiri sikit. Bawah, tinggi sikit. Saya nak letak 2 line. Supaya line atas ni untuk bahan. Okay, nampak saya tulis bahan. Line bawah ni contoh atas ni minyak. Kan? Minyak berapa? Ni atas ni daging contoh. Daging kisar. Okay. Bawah ni mungkin saya tulis contoh 200 gram. Okay. Nampak tulisan bawah tu dah terlajak sikit kan? Okay. Sekarang dalam ruang teks yang sama ni saya boleh customize lagi. Contoh saya nak tulisan atas ni besar, bawah ni kecil. Boleh. Saya select yang bawah ni. Okay, nampak ni yang bawah ni. Saya select. Okay. Saya boleh kecilkan size dia. Nampak tu dia kecil-kecil. Kan comel tu. 200 gram. Lepas tu saya pilih semua balik. Saya nak line spacing dia sebab saya nampak macam jauh sangat tau space dia. Saya dekatkan. Okay. Dekatkan comel tu. So saya mungkin apa lagi? Saya mungkin position ni saya nak letak atas sikit. Atas sikit biar dia tak adalah nak tepi bucu bawah sangat. Okay, contoh position dia saya nak macam ni. Kan? Okay, lepas tu mungkin saya nak effect dia lain sikit. Effect dia kalau contoh saya pergi ke ni teks ni untuk ubah teks tau. Kalau saya pergi ke video ni, saya nak ubah format apa teks ni nanti. Kalau saya nak color dia konsep apa ni kalau ada overlay, dia jadi overlay macam ni. Dia nampak tulisan tu macam kat belakang, dia overlay dengan dengan kita punya background video ni. Tapi saya tengok macam ni tak apa nampak. Orang tak apa nampak nanti. Saya ambil lah contohlah, saya ambil konsep kalau saya ambil konsep color hard light. Okay, terangkan. Tapi saya kurangkan opacity dia. Saya boleh nampak, saya boleh kawal opacity dia. Keterangan dia berbanyak. Okay, saya nak ambil macam ni. Dalam 70 60, saya ambil 60%. Tak nak lah, saya ambil 80% supaya dia tak adalah putih sangat. Tapi dia still nampak tembus. Okay. So daging kisar 20. Okay, macam ni. Okay, so settle kita punya format benda ni. Okay, andai kata saya nak edit semuanya, saya tarik penuh ni biar semuanya full ada teks ni kan. Cuma saya boleh potong dekat part mana yang saya tak nak. Saya nak tukar contoh. Kat sini daging kisar kan. Daging kisar betul. Lepas tu kat sini garam. Tapi teks saya, layer teks ni dah penuh tau sini. Jadi saya boleh pilih razor blade tool ni. Nampak ni ada macam lambang pisau ni. Saya potong mana yang part saya rasa akan berubah dia punya apa? Dia punya teks nanti. Okay, contoh sini. Daging kisar kat sini. Bam. Lepas tu sini garam pula. Saya pilih lah yang apa teks kat sini. Lepas tu edit sini atas ni. Atas ni edit garam. Garam saya buat ni ikut rasa. Garam ikut rasa. Pop dia macam ni. Lepas tu sini apa lagi? Ini black pepper macam tu kan. Black pepper tulis lah. Black apa pepper. Ikut hati. Ikut sedap hati. Ikut sedap hati. Okey. Ini apa ni? Gula. Lepas tu gula. Okey, sebab saya kejap lagi saya nak render tunjuk macam mana. Gula ikut cita rasa. Padahal sama je lebih kurang tu. Saja nak perbagaikan. Lepas tu contoh kalau part sini. Oh, ada kunyit sini. Alamak. Okey, kat sini ada kunyit. Okey, kunyit sini X. X pun boleh juga bahagikan. So kunyit. Tulis Pandai lah. Okey. Okey, settle. Contoh dekat sini saya macam tak perlu guna, saya buang.
Buang dia tekan backspace je. So tak perlu ada sini. Sini pun tak perlu ada tunjuk teks. Sini pun tak payah ada teks. Ni pun lain semua tak payah. Betul ni. Mungkin last kali ni kena. Ada. Saya nak kata perap. Perap 1 jam contoh. Okay, settle. Okay, settle sini. Okay. So kalau kita tengok final kita balik. Macam tadi. So dah siap cantik color kita. Teks pun sudah ada. Lepas tu kita boleh render je. Okay. Sini depan ni boleh letak logo apa semua lah. Just letakkan video tu ke atas je. Okay, render balik. Test 2. Okay, bam. Bam. Okay. Sementara tengah render, ada soalan sebelum saya tutup? Okay, tak ada soalan dah. Orang dah makin berkurang. Dah berapa? Oh, 10-20 dah. Okay, tunggu saya render kejap. Okay, kalau ada soalan, ready tanya. So saya rasa saya dah cover cara nak edit, nak potong. Saya dah cover macam mana nak stretchkan timeline. Saya dah cover macam mana kita nak compile kita punya video tu jadi satu, supaya kita boleh edit sekali je. Saya dah tunjuk color grading. Saya tunjuk juga. Kejap lagi saya akan tunjuk macam mana kalau kita nak color grading satu-satu dan kita adjust sikit. Kejap lagi saya tunjuk sekejap. Okay, kalau ada soalan tanya. Okay, dah siap. Okay. Sekejap kejap. Result final kita malam ni. Test 2. Tu kan ada dah black pepper. Kan comel kan tu. Simple. Malam ni punya tutorial. Okay. Okay, sikit lagi. So, macam mana resipi tadi? Kalau nak dapatkan banyak lagi resipi, jangan lupa subscribe kita punya YouTube channel. Jangan lupa juga like, share dan komen. Okay, jumpa lagi. Bye. Alright. Settle. Ada soalan nak letak logo watermark? Sama. Letak logo ke watermark ke, kita pergi ke contoh saya nak edit letak logo tu ke era final ni lah. Saya bukan nak masuk dalam resepi tu. Logo tu saya letak kat sepanjang video ni. Sebab kalau ni mungkin saya rasa tak perlu logo lah kot. Sebab dah ada chef apa semua ni kan. Logo semua dah ada kat sini. Tak perlulah. Saya nak letak logo sepanjang cara kita masak ni. Supaya tak nak bagi orang ambil orang tengok. Okay, saya ada resepi. Ni logo kerja seminit resepi. Logo. Okay, contoh saya ada logo satu ni. Logo putih. Okay, contoh. Ambil je logo ni. Kita boleh letak atas video ni. Atas line kita video ni. Ni. Nampak ni. Tarik sampai sini. Okay, video ni besar ke main. Saya kecil kan. Kalau ada video banyak lagi, letak atas lagi. Tarik atas lagi. Tarik atas lagi. Sampailah banyak-banyak korang letak pun. Dulu letak banyak berlayer. Oh, mak kita double pula. Okay. Okay. So, okay, saya pun dah ini. Ini logo ni besar sangat. Saya pun macam tadi zoom in, zoom out ni kat area transform. Lepas tu saya position, saya pergi ke sini. Atas sikit. Oh, terlebih atas. Sampai hilang pula. Aduh, ni. Kecil sikit lagi logo saya. Oh. Tak nak besar sangat. Okay. Sini. Okay, settle. Kalau kita rasa logo macam contoh saya rasa logo ni kuat sangat lah. Saya mungkin nak kurangkan dia punya opacity dia. Saya boleh ajar opacity sini. Kalau ni kurang sikit. Kalau saya nak ubah dia punya mood coloring dia, mungkin saya nak buat dia overlay. Contoh overlay. Jadi macam tu efek dia. Dia ikut. Ada banyak efek color-color macam ni. Multiply macam mana, linear burn macam mana. Oh, tak nampak linear burn. Different. Jadi pelik color macam tu. Ikutlah. Saya pakai contoh saya pakai overlay. Macam tu. Tak nak overlay. Saya just normal je. Saya kurangkan dia punya opacity. Tak lawa juga. Saya pakai add hard light. Sama je. Overlay lah. Macam ni. Tapi kurang sikit. Tak nak terang sangat. Macam ni. Sikit-sikit je. Ni boleh. So sepanjang video kita ada lah.
Ada letak sini, render. Siap, complete satu video. Cuma saya tak adalah buat semua video lama lah kalau nak edit tu. Tapi result dia ending siap satu video yang lengkap dengan intro, outro, apa semua. Intro je letaklah video depan ni lagi. Tarik video kita create satu intro, letak depan ni. So tinggal SOP kita. Setiap kali kita nak edit video baru, kita just pergi ke layer mana tadi ya? Layer recipe. Okey ni, layer recipe ni kita edit semua resipi kita kat sini. Dah settle tu kita pergi ke final. Macam ni. Ni. So ni sini. Senang kita nak edit ya. Okey, so kita save video sini. Contoh kalau kita nak mudah kan. Kita dah save video kita. Okey, save project kita kan. Okey, ada yang masa kita nak edit video lain pula lepas ni. Kan? Okey, contoh saya buang. Okey, video ni dah settle. Kita dah siap ni. Video untuk episod kali ni kita dah siap. Contoh tadi kita dah ada result tadi. Mana dah? Sini. Result kita dah ada kat sini. Test 2 ni. Okey. Buat burger ni dah siap. Okey. Andai kata lepas ni kita nak edit lain pula. Takkan nak buat semua tu ulang balik? Tak perlu. Kita pergi buka Resolve ni. Lepas ni kita edit yang baru kan. Kita buka Resolve. Okey. Wait. Biar dia loading kejap. Tengok ada soalan tak? Cara letak watermark. Okey. Semua saya dah jawab. Okey, tunggu sekejap dia loading, buka Resolve sekejap. Oh, 10.30. Sejam setengah agak live ni. Okey. Mana ni? Tak buka lagi ni. Okey. Ni projek saya tadi. Saya letak nama SA je, SAR je. Okey, anda katalah kita... Saya nak rename boleh tak? Rename. Contohlah saya buat seminit recipe supaya mudah nak edit lepas ni. Kan? Projek saya nama seminit recipe. Saya pun buka. Okey, sekarang SOP saya bila buka je video ni. Saya pergi ke resipi. Ni bahagian resipi saya. Saya buang semua video ni. Saya delete. Saya edit video lain pula lah. Senang. Saya pergi video saya yang lain. Contoh video Frambozen Kenari ni. Saya start pula edit video baru. Ambil ni, drag masuk sini. Video baru. Yang teks ni kita boleh ubah kemudian. Ni buang awal-awal, buang semua balik, tak apa. Kita boleh ubah kemudian. Depan ni tinggal tak apa sebab nanti kita tarik balik. So start balik, edit balik. Ni besarkan. Dia penuh. Yes. Start edit balik, buang. Splitkan. Yang mana tak nak, delete. Splitkan. Okay, mana tak nak, delete. Edit sambung balik dan mula balik. Kalau ni terbalik, kita rotatekan kat sini. Rotation angle ni boleh pusing kat sini. Saya buat 180. Kalau saya rakam terbalik. Biar tangan kat bawah. Settle. So lepas tu kalau kita nak ending, nak result, kita pergi ke final. Dah siap-siap, dah ada color grading. Nampak color dia pun dah cantik dah. Sebab dia akan guna color yang kita dah set awal-awal tadi. Satu video ni color dah ikut. Tapi kalau kita punya kamera tu setting sama lah. So tak payah nak color grading banyak kali. Okay. Nampak? Settle lah. Kan? Okay. Don't save. Okay, ada soalan sebelum saya tutup? Okay, dah tak ada soalan sama tadi. Okay, saya rasa itu saja. Kita jumpa lagi pada live akan datang. Kalau ada soalan, tanya saya masa live. Jangan PM, saya tak nak jawab. Sebab ramai orang PM dan saya tak ada masa. Saya tak nak bagi komitmen untuk jawab PM seorang-seorang. Sebab kalau saya nak buat sharing, saya share pada semua. Kalau satu-satu saya nak balas, saya tak larat. Benda buat kerja free ni kan. Okay, itu saja. Kita jumpa lagi pada live akan datang. Terima kasih kerana join live malam ni. Saya Wan Syafiq. Kita jumpa lagi. Selamat malam. Assalamualaikum.